So guys, ini adalah newer 77 inch 2-in-1 tripod. Ini antara tripod yang sangat sturdy untuk semua fotografer, videografer ataupun content creators. Dari segi design memang cukup compact, sebab kalau korang lipat tu dia akan jadi saiz yang cukup mudah nak bawa ke mana-mana lah. Berserta dia akan bagi sekali bag untuk korang simpan tripod ni. Dari segi material untuk tripod ni fully buat daripada aluminium alloy, memang kukuh. Dia punya max load boleh up to 15 kg. So kalau korang buat setup yang lens yang besar panjang kan, dia still agak sturdy lah dan tak bergoyang-goyang. Dan tripod ni pun boleh tarik setinggi 77 inch ataupun 197 cm. Kalau nak shoot top view ataupun overhead shot, tripod ni boleh buat. Dan nak setup tripod ni pun mudah. Dia ada dia punya angle selector dan korang pun boleh adjust lah daripada 20, 50 ataupun 80 degree. Dan dia punya kaki ni pun setiap satu tu dia ada 3 level yang korang boleh buka. Dan dekat dia punya center axis ni pun ada 2 level yang korang boleh adjust. Berserta dekat dia punya hujung bottom dia tu ada retractable weight hook, yang mana kalau korang nak sangkut bag ke ataupun nak letak extra weight lah untuk bagi tripod ni lebih stable. Dan di bahagian kepala dia ada ball head joint, yang mana kalau korang nak pusing-pusing nak bagi flat shot ke, nak bagi overhead shot ke, nak bagi angle shot ke, ikut kepada flexibility masing-masing lah. Dan juga dia pun ada 360 darjah panoramic. Korang boleh adjust lah, dia ada indicator dia mengikut kepada korang punya keselesaan lah. Korang boleh indicate nak bagi 90 darjah ke, nak pusing 180 ke. Ini sangat memudahkan lah. Dan tripod ni dia menggunakan quick release plate yang jenis RK type, yang korang boleh screw saja. Material dia jenis aluminium alloy, memang sangat-sangat berkualiti lah. Dan nak lockkan plate ni ada screw dia, memang sangat-sangat sturdy lah. Yang terakhir, korang boleh transform tripod ni jadi monopod. Ada satu kaki tu korang boleh cabut, dan korang kena cabut juga lah dekat bahagian dia punya center axis ni. Screwkan dan dia akan jadi monopod lah. Dan monopod ni memang susah untuk fotografer yang memerlukan quick stabilizer lah. Jadi kalau korang berkenan dapatkan tripod ni, boleh dapatkan sekarang.